akal. Jadi hukum ada 3, hukum syarak, hukum akal, hukum adat. Ada ulama terjemah sebut satu lagi, hukum waktu. Amal soleh adalah natijah ataupun buah kepada keimanan. Ya, amal soleh, amalan-amalan yang amal soleh ni bagaimana? Amalan yang menepati syariat. Dari sudut akidahnya, ataupun saya sebut begini mudahnya, yang pertama amal soleh ni ialah asasnya aqidatun sahihah. Akidahnya akidah yang benar, iaitu akidah ahli sunnah wal jamaah. Barulah amal tu jadi soleh. Kalau contoh Syiah tu kadang-kadang dia buat baik juga kan, tapi tidak jadi amal soleh kerana akidahnya tidak benar. Apatah lagi orang yang tidak beriman kepada Allah, ada tak mereka buat kebajikan-kebajikan? Orang tak beriman pada Allah, dia buat kebajikan ada tak? Dia tolong orang banjir, dia bagi sedekah kat orang, apa lagi? Macam-macam lah amal-amal kebajikan yang dia buat. Jadi tak amal soleh? Tak. Kerana amal soleh ini amal yang baik. Baik itu diukur pada siapa? Pada Allah yang menilai kebaikan itu. Dan macam mana dia nak dikatakan amal itu amal baik kalau kepada Allah sendiri yang menilai itu pun dia tidak percaya? Kadang-kadang orang ni dia buat baik, dia nak pahala. Contoh, saya buat baik, kenapa saya tak dapat pahala? Macam mana nak dapat pahala? Yang memberi pahala tu Allah. Beriman pun tidak kepada Allah. Ada orang tu dia kata, saya pun baik juga, saya pun layak juga masuk syurga. Macam mana nak masuk syurga? Syurga tu Allah yang punya. Tiba-tiba dia sendiri tak percaya pada Allah yang memberi syurga. Kemudian dia rasa dia baik, dia nak masuk syurga juga. Kenapa I kena masuk neraka? I nak masuk syurga lah. Macam mana nak masuk syurga? You sendiri pun tak percaya pada Tuhan, pada Allah yang pemilik syurga. Okey, dah tu sedikit selingan, bukan selingan. Saya nak kaitkan balik apa yang kita belajar sebelum daripada ini. Yang kedua, amal soleh itu ialah mutaba'atus sunnah. Ikut sunnah baginda Nabi SAW. Kena ikut sunnah baginda Nabi. Kenapa? Makna kita tahu amal itu adalah amal yang diridai oleh Allah. Amal yang telah ditetapkan oleh syariat, yang telah dibawa oleh baginda Nabi. Kalaulah kita tak rujuk kepada baginda Nabi. Apa makna rujuk pada Nabi? Mutaba'ah. Kena ikut. Nabi kata halal, halal lah. Nabi kata haram, haram lah. Nabi kata baik, baik lah. Nabi kata tak baik, tak baik lah. Walaupun kita menterjemahkan 1000 kebaikan. Kadang-kadang orang ni dia ukur kebaikan tu pada pandangan dia. Bukan pandangan agama. Okay? Macam contoh, minta maaf saya sebutlah. Contoh, riba. Baik tak riba? Kenapa kita kata tak baik? Sebab Allah dan Nabi kata tak baik. Tapi bagi orang yang berniaga dengan riba, kan untung. Kan bagi pinjam berapa? RM10, kan dapat 100. Contoh ni, contoh. Itulah riba. Apa lagi? Baiklah. Untung banyak. Macam sistem-sistem riba tu. Tak payah cerita banyak lah. Tapi nak bagi tahunya, sebahagian manusia mengatakan baik. Tapi adakah itu baik? Tak baik. Kenapa tak baik? Walaupun untung, kerana dia menganiaya orang. Mengambil kesempatan ke atas orang. Okeylah, setakat itulah. Contohnya nak bagi tahunya kena ikut baginda Nabi. Yang ketiga, amalan tu dikira baik bila mana ikhlas amalan tu kerana Allah. Kita dengar ayat-ayat Quran yang banyak disebut oleh Allah, fawailul lil musallin. Neraka wil kepada orang solat. Kenapa pula? Kan solat tu kan baik. Kerana di situ ada riak. Allazina hum fi salatihim sahun. Allazina hum yura'un. Ada orang tu memperlihatkan amalan dia kepada orang, tidak ikhlas. Akhirnya amalan tu walaupun sedekah, zahirnya nampak baik, tapi tidak baik kerana amalan tu kan apa? Mencari apa? Mencari nama, mencari kemasyhuran dan sebagainya. Jadi amalan baik ni saya ulang balik. Amalan soleh ni, yang pertama akidah dia benar. Akidah ahli sunnah wal jamaah. Kalau akidah awal-awal lagi tak benar, amalan itu tidak dimakan soleh. Yang kedua, ikut sunnah baginda Nabi. Ya, sunnah ni banyak pula kalau kita belajar. Ada sunnah yang pada perkataannya, ada sunnah pada perbuatannya, ada sunnah yang Nabi tak buat. Nabi pun tak cakap. Sahabat-sahabat Nabi yang laksanakan, maka dia dikira sunnah juga. Okey, takat tu dulu ya, insya-Allah. Jadi sambungan daripada amal soleh ni, apa yang hasilnya? Dia adalah merupakan natijah daripada buah keimanan. Itu yang kita kata tadi. Tahu tak amal soleh tu dari mana? Daripada keimanan kepada Allah. Maka orang yang biasanya yang tak beriman kepada Allah,
susah dia akan buat sesuatu yang dinamakan soleh. Apa makna soleh? Baik. Kadang-kadang dia tak beriman pada Allah, tapi nampak zahirnya baik. Ada sesuatu yang terselindung di sebalik itu. Kerana apa? Kerana orang yang beriman pada Allah sahaja yang mengatakan bahawa zahir diri dia dan batin jiwa dia adalah baik. Ada orang zahir itu bolehlah senyum kan, hati belum tentu. Pernah? Sebab sekarang ni beramai senyuman-senyuman yang dibayar. Pernah mendapat senyuman yang dibayar? Contoh kan, kita naik kapal terbang tu, dia pun senyum kat kita. Kan, sila duduk tuan, sila duduk puan, puan nak apa, okey ke? Kemudian bila mana kapal terbang dah landing, jumpa kat dalam airport tu, senyum pun tidak. Tengok pun tidak. Betul. Betul. Sebab tak dibayar, yang tu dah tak bayar dah. Tak adalah, tu contoh biasalah. Nak bagi tahu bahawa orang yang beriman, orang yang zahirnya dan batinnya sama. Okey. Zahirnya senyum, hatinya hati yang senyum. Zahirnya bercakap baik, hati dia hati yang baik. Itu beriman. Zahirnya salat, batinnya percaya kepada ganjaran-ganjaran pahala yang Allah persiapkan. Itulah orang beriman. Tapi kalau tak sama, zahir dengan batin tu tak sama, itu orang munafik. Kalau dua-dua tak sama, zahirnya tak sama, batin pun tak sama, maka itu orang kafir. Orang mukmin, orang yang sama zahir dan batin dia. Itu sebab apa? Sebab natijah daripada keimanan. Okey, kita baca kisah 45. Sabda Nabi SAW yang bermaksud, kebersihan itu sebahagian daripada iman. At-tuhur syatrul iman. Banyak hadis-hadis dalam kitab Riyadhus Shalihin Imam Nawawi ini, riwayat Imam Muslim. Ya, at-tuhur syatrul iman. Kebersihan itu sebahagian daripada iman. Kerana apa? Kerana orang Islam tu dia bersih zahir, dia bersih batin. Zahirnya bersih dengan apa? Zahirnya bersih dengan dia mandi, dia basuh dan sebagainya, dia membasuh, dia mandi, badan kita mandilah, pakaian kita basuhlah. Batin kita bersih dengan apa? Bersih daripada syirik, bersih daripada dosa. Itu maksud kebersihan daripada iman. Maka seseorang yang beriman, jiwa dia jiwa yang bersih. Seseorang yang kufur, yang syirik, dia adalah jiwanya yang najis. Ingat tak kita baca ada satu ayat Quran tu, innamal musyrikuna najasun. Surah apa tu? Taubah. Saya pun tak ingat juga, samalah kita, sama-sama tak ingat. Apa tu tak ingat tu? Tandanya dah berumur. Ada satu ayat Quran, innamal musyrikuna najasun. Sesungguhnya orang-orang yang kafir musyrik itu najasun. Mereka itu najis. Najis tu bukan najis pada badan dia. Najis bukan pada pakaian dia. Dia pun jaga juga badan dia. Dia pun bersih juga pakaian dia. Najis pada batin dia. Apa makna najis itu? Maknanya kotor. Berapa ramai yang zahirnya mandi, pakaiannya dibersihkan, bahkan dia wangi lagi, tapi hati dia hati busuk. Asal tak? Kenapa disebut hati yang busuk? Kerana hatinya hati yang kotor. Kenapa hati dia kotor? Salah satunya adalah hati dia ada syirik, ada kufur yang merosakkan, yang membusukkan hati dia. Ada apa lagi? Ada hasad. Kan kita kata hati busuk tu kan? Itulah maksud dia. Jadi tidak semua zahirnya bersih, batin dia bersih. Tapi orang beriman, zahirnya bersih, batin dia pun bersih. Dia tak akan sangka buruk dengan orang. Lepas tu dunia yang ini kita tengok ramai orang hari ni duk cari salah orang. Seronok dia kalau dia dapat jumpa salah orang kan. Dia buat video lagi dia sebar. Ni apa ni? Ini bukti-bukti manusia-manusia yang jiwanya busuk. Kalau jiwa dia jiwa yang baik, jiwa dia jiwa yang penuh dengan kebaikan. Yang buruk tu pun dia pandang kebaikan. Contoh, jangan salah faham ni. Bukan kata yang buruk tu kata baik. Tak, yang buruk tu tidak. Yang buruk tetap buruk. Yang salah tetap salah. Bukan yang salah tu kita kata betul, tak. Tapi contoh orang buat salah. Jiwa yang baik, jiwa yang akan mendoakan, ya Allah, sedarkanlah dia, ya Allah. Itu jiwa yang baik. Berilah petunjuk kepada dia, ya Allah. Itu jiwa yang baik. Ni jiwa yang jahat, tengok orang buat baik pun, dia pandang buruk. Betul. Tu yang pergi mengaji tu, tak baik semua tu dia cakap. Yang pergi solat tu, belum tentu masuk syurga tu. Tengok manusia yang jiwa dia busuk. Tu yang pergi solat tu, haji-haji tu.
Hajar-hajar tu. Belum tentu masuk syurga tu. Ada tak dia cakap gitu? Ramai yang cakap begitu. Apa maknanya tu? Maknanya manusia kalau dah jiwa dia busuk, jiwa dia buruk, jiwa dia jiwa yang jahat, dia pandang kebaikan tu pun dengan pandangan kejahatan. Itulah manusia. Tapi manusia yang jiwa dia baik, walaupun dia tengok kawan tu macam tu, kan, contohnya rambut kuning kan, ada. Rambut merah, kuning, umur dah 60. Ada tak? Ada. Tapi kita kata, ya Allah, tolonglah, bagilah dia insaf, bagi dia taufik, bagi dia hidayah, ampunkan dosa-dosa dia. Itu orang yang baik. Pernah satu ketika, Saidina Hasan tak silap, dia berjalan dengan anak dia. Orang maki dia. Lalu anak dia kata, wahai ayah, jawab je lah. Kita kan bukan macam yang dicakap tu. Dia cakap tu, dia tuduh kita macam-macam. Jawab je. Dia balas dia jawab kata-kata dia. Akhir sekali, aku nak balas macam mana? Aku tak tahu nak balas macam mana. Macam dia tu lah. Contoh kalau ada orang cakap kat kita bodoh. Kita nak cakap apa? Cakap je lah bodoh juga. Apa masalahnya? Tapi dia kata apa? Dia kata atuk kita. Tengok. Siapa dia atuk dia? Sayyidina Rasulullah. Dia kan anak kepada Sayyidatina Fatimah Az-Zahra. Sayyidina Hasan bin Sayyidina Ali. Dia cakap kat anak dia, kita ni tak tahu nak cakap apa. Kenapa tak tahu nak cakap apa? Sebab atuk kita, ayah kita tak pernah pun menyebut benda-benda yang sehingga tak ada dalam, macam kita lah. Kalau mak kita selalu cakap elok, ayah kita cakap elok, ahli keluarga kita cakap elok, kita sendiri pun tak tahu nak cakap apa. Sebab kita tak pernah dengar kata-kata yang memburukkan orang, yang mengata orang, yang maki orang. Itulah orang yang jiwa dia baik. Siapa dia? Cucu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu natijah daripada apa? Tajuk kita di situ. Apa hasil daripada keimanan yang ada dalam diri kita. Jadi kalau kita nak tahu kita benar-benar beriman, tengok kata-kata kita. Kalau kita nak tahu kita benar-benar beriman, tengok amal kita. Kalau amalnya soleh, perkataannya perkataan yang baik, bukti kita beriman pada Allah. Tapi kalau bercakap hari-hari duk leza orang, ini memang mulut leza ustaz, tapi hati ai baik. Itu dia. Ini macam ni lah, mulut longkang sikit. Contoh. Tapi hati dia hati beriman. Ya ke macam tu? Tak. Bukan. Kalau belajar tajuk ni, bukan. Orang yang kalau sudah laser orang, betul ke laser orang? Kau tembak terus. Ya. Sikit-sikit tembak orang, maki orang, fitnah orang, subhanallah. Dia ni tak, wallahualam, bukanlah kita nak kata dia tak beriman, tapi paling-paling kurang kalau dia Islam, iman dia tak sempurna. Iman dia sudah terlalu sangat lemah. You laser orang, lemah. Macam tu kan. You suka tuduh orang, you lemah. You cakap, kadang-kadang orang ni dia cakap kat orang, oh semangat dia. Tengok dalam video kan. Semangat. Sebenarnya dia sedang lemah. Okey, setakat tu dulu lambat sangat kat sini ni. Baik, dalil-dalil tersebut menunjukkan bahawasanya amal soleh dan ketaatan merupakan natijah dan buah bagi kesempurnaan keimanan atau kesempurnaan. Tolong bolkan sikit kat situ, gariskan sikit. Jadi orang yang suka itu, kita bukan nak kata dia tak beriman, tapi iman dia sudah tak sempurna. Sudah lemah. Bimbang-bimbang hilang keimanan itu. Bukan dia jadi kafir, tak. Dia sekadar Muslim sahaja. Kita ni kena jadi Muslim yang mukmin. Jangan Muslim saja. Muslimah yang mukminah. Seorang wanita Islam yang beriman. Mana bukti iman? Macam ni lah ni. Perempuan ni tutup aurat. Ni kan tudung. Tak kira lah nak pakai tudung warna apa pun. Kan? Jadi tutup. Nak kena sama dengan beg. Tak sama ke tak sama tak apa. Kan? Jadi tak sama dengan baju. Kau macam dah beriman. Siapa bagi tahu? Ni ayat Quran yang akan kita baca, yang kita dah baca ni pun. Ni hadis baginda Nabi yang akan kita baca dan sebagainya. Kata-kata ulama yang kita baca. Ni bukti beriman. Habis yang dedah aurat tu macam mana? Yang tu tak sempurna imannya. Dan dibimbangi, makin hari makin hilang, makin lenyap. Okay. Ni perempuan, anak-anak perempuan, yang perempuan, anak perempuan saya, anak perempuan siapa sekalipun, bukan anak perempuan saja sebenarnya, anak lelaki pun sama. Jangan keluar rumah pakai seluar pendek. Paling-paling kurang seluar yang separuh betis tu kan. Yalah orang muda, dia nak tunjuk betis dia sadar kan.
Bagilah peluang kat dia. Kadang-kadang dia pakai ni kan, pakai t-shirt ni kan. Pakai apa dipanggil yang dalam tu? Bukan t-shirt. Singlet tu. Nak tunjuk apa? Muscle. Biar bagilah dia tunjuk. Jangan tunjuk pusat dah lah. Kau angkat juga pusat atas ni. Yang tu dah haram hukum dia kerana walaupun dia lelaki, apatah lagi perempuan. Saya ingat dulu, bukan nak cerita saya ni baik. Tak baik juga saya pun. Tapi saya ingat dulu, oleh kerana mak kita selalu beli baju lengan panjang. Tak ada mak saya dulu tak beli baju t-shirt. Saya lelaki. Ya adik-adik perempuan tu tak ada cerita lah. Akhir sekali, ada satu ketikanya, pakai baju t-shirt. Allah, siapa yang bagi tak tahu lah. Rasa malu lah. Masukkan ni, masuk dalam ni. Rasa malu masukkan dalam baju ni. Ni orang lelaki. Maknanya kita ni sebenarnya atas didikan kita. Jadi kalau anak-anak perempuan kita kan, cucu-cucu tu kan, kita dah beli baju yang menjolok mata lah contohnya, besar dia tak malu lah. Takat tu dulu lah. Jadi nak ceritanya pasal kesempurnaan iman. Okay. Bukan kata orang yang macam tu tak beriman. Jangan kita tuduh orang tak beriman. Tapi kalau di sininya lawan kepada kesempurnaan, ada kekurangan pada iman dia. Okey, baik. Namun ia tidaklah termasuk hakikat keimanan itu sendiri. Yakni jika seorang itu tidak melakukan amal soleh, tidaklah menyebabkan dia terkeluar daripada kelompok-kelompok orang beriman. Itu yang kita sebut tadi. Sehingga tergolong pula dalam golongan kafir. Tidak sekali-kali. Contoh macam ni lah. I nampak you ni tak solat lah. Yalah, memang I tak solat. Kenapa you tak solat? I malas lah. Dia cakap terang-terang. Ada jumpa. Selamba je dia cakap. I malas lah. Lagi pun I sibuk lah. Adakah dia beriman? Dia beriman. Tapi tak sempurna iman dia. Okay? Jangan kata you ni dah tak beriman ni. Sebab dia begini. Ingat lagi tak yang kita bincang sebelum ni? Dia ada dua pengertian ulama. Apa makna iman? Iman yang sempurna ada 3 tu. Ikrar dengan lisan, benarkan dalam hati, laksanakan dengan anggota. Itu yang sempurna. Yang kita dah faham kan? Apa makna iman? Pertamanya al-iqraru bil lisan. Kita ikrar dengan lisan. Bukan lafaz saja tahu. Ikrar. Ikrar ni apa ikrar ni? Janji. Kita menyebut dengan sebuah perjanjian. Apa perjanjian kita? Aku bersaksi bahawa tiada Tuhan melainkan Allah. Dan aku juga bersaksi Nabi Muhammad itu pesuruh Allah. Ini bukan cakap biasa, bukan lafaz biasa. Ini adalah satu janji setia kita dengan Allah dan Rasul. Kemudian kata-kata itu dibenarkan dalam hati. Bukan kata-kata di mulut saja, hati tidak membenarkan. Itulah yang dikatakan munafik. Mulut saja cakap. Hati tak. Maka Allah nampak, bukan kita yang mengukur. Allah tahu. Maka benarkan dalam hati. Maka bila mana berhimpun dua ni, janji setia dengan lidah kita, lisan kita, ucapan kita, kemudian benarkan dalam hati, mesti sesuatu yang ada dalam hati, dia tak kekal di hati tau. Dia akan terbit dalam bentuk perkataan, dia akan terbit dalam bentuk perbuatan. Itulah namanya amal soleh. Itu iman yang sempurna. Iman yang sempurna. Ada juga ulama mengatakan begini, iman ni ada 2 saja syarat dia. Pertama, ikrar dengan lisan. Yang kedua, benarkan dalam hati. Maka orang itu sudah dikira beriman. Adapun solat, puasa itu tuntutan selepas beriman. Okey, boleh beza. Tuntutan selepas beriman. Jadi kalau contoh ada si A ni, dia tidak solat. Kenapa? I malas, I sibuk. Maka dia masih beriman. Cuma imannya tak sempurna. Boleh ya? Sebab ada juga hadis Nabi mengatakan beza antara orang Islam dengan orang kafir tinggal solat. Kenapa? Kerana setiap manusia ni ada petanda dia. Orang kafir ada perangai dia. Orang munafik ada perangai dia. Orang beriman ada amalan perangai dia. Dia laksanakan tuntutan yang telah diperintahkan oleh Allah, meninggalkan segala larangan Allah. Tapi pegangan kita ialah siapa-siapa yang tak buat amal soleh, dia tetap terkeluar daripada Islam. Dia tetap sebagai seorang Muslim yang mukmin, cuma iman dia tak sempurna. Tengok, inilah akidah ahli sunnah wal jamaah. Akidah ahli sunnah wal jamaah ni, dia tidak cepat menghukum orang.
tak solat, kafir lah tu. Tak, bukan begitu cara dia. Okey ya. Bahkan guru saya dulu masa saya mengaji, dia kata apa? Kalaulah terang-terang nampak dia buat, orang tanya kita, macam mana tu? Kafir tak dia? Kita pun cakap begini, perbuatan itu boleh membawa dia kepada kafir. Itu hati-hati kita. Oh, kalau dia cakap macam ni, boleh bawa diri dia kepada kafir ni. Bukan macam ni. Dia cakap gini, kafir ni. Tak, bukan begitu. Itulah akidah di sunnah wal jamaah. Maknanya, kalau tuan-tuan dan puan-puan mengaji satu-satu pengajian, ataupun satu-satu pengajaran, yang dia ni cepat hukum orang. Ni sesat, ini bid'ah, ini kafir, ini masuk neraka. Itu bukan akidah di sunnah wal jamaah. Kerana kita ni diajar oleh baginda Nabi menyelamatkan orang daripada neraka, bukan menghumban orang dalam neraka. Ni yang dah Islam ni pun dia humban dalam neraka. Habis siapa lagi yang tinggal? Dia seorang aja masuk syurga. Banyak cantik muka dia. Ada ustaz-ustaz yang macam tu. Sikit-sikit bid'ah, sikit-sikit sesat, sikit-sikit khurafat, sikit-sikit kafir. Habis orang masuk, semua sesat masuk neraka, dia kata. Ya ke semua sesat masuk neraka? Sesat jalan masuk neraka? Sebab tu hidup ni kena ada ilmu. Akak pernah sesat jalan? Masuk. Dah dia kata semua sesat masuk neraka. Dia kata bukan saya cakap, Nabi cakap. Ya, memang Nabi cakap begitu, tapi bukan faham begitu. Ulama hurai macam lain. Dia kata kullu bid'ah dalalah. Semua bid'ah tu sesat. Wa kullu dalalatin finnar. Semua yang sesat dalam neraka. Itu memang sabda baginda Nabi. Hadisnya hadis sahih, tapi ulama hurai bukan begitu. Kalau kita tengok orang buat satu benda kan, kita kena pergi tanya dia. I nampak you buat benda ni betul ke you buat? Ke you kena paksa? Ke you faham tak ni apa yang you buat ni? Apa dia? You buat apa? You buat macam ni boleh menggugurkan akidah. Ya ke? Tentu. Maknanya dia jahil. Jadi dia tak gugur akidah dia sebab dia tak tahu. Ataupun, ya, I tahu. Tapi kalau I tak buat, ada orang nak buat macam ni kat keluarga I. Kena ugut. Betul kan? Sebab tu tapi ada orang ni mudah je. Tengok video ni. Sesat lah ni. Tunggu dulu. Kenapa cepat sangat nak sesatkan orang? Okey? Khusyuk aja nampak ni. Jadi akidah ahli sunnah wal jamaah, saya ulang lagi sekali pada tuan-tuan dan puan-puan, nak tahu akidah ahli sunnah wal jamaah, akidah yang benar, akidah yang sederhana, yang bimbing masyarakat, bukan menghukum masyarakat, itulah akidah ahli sunnah. Kalau dia mengaku dia akidah ahli sunnah wal jamaah, duk sibuk cari salah orang, duk khurafatkan orang, betul, ada tak amalan khurafat? Ada. Tapi tengok dulu. Wallahu a'lam. Okey. Kemudian Imam Ibn Hajar Asqalani berkata, fasalafu, adapun salaf, qalu, menegaskan bahawa, okey, salaf ni kan duk sibuk bising, saya ni, kita nak sebut macam mana ya? Saya ni salafi ustaz. Saya ni salafi. Salafi ahli sunnah. Saya suka sebut begini. Kalau kita ahli sunnah, kita sebutlah kita ahli sunnah wal jamaah. Jangan sebut saya ni syiah ustaz, syiah ahli sunnah. Tak payahlah. Jadi sebenarnya perkataan tu daripada salaf. Asalnya salaf. Salaf tu asal perkataan yang menunjukkan orang-orang yang terdahulu, ataupun saya sebut begini, mungkin takut ni. Salaf tu asal makna mewakili perkataan masa yang dulu. Asal perkataan tu salaf tu merujuk pada masa. Bukan merujuk pada orang. Pada asal perkataan. Masa tu bila? Masa tu 300 tahun ke zaman baginda Nabi. Baginda Nabi, kan Nabi hidup, kan kita kira masa setelah berlalu makin lama sampai 300 tahun. Ni, tempoh 300 tahun ke zaman Nabi ni disebut masa tu masa yang salaf. Maka orang yang hidup di zaman itu disebut salafus soleh. Atau selalu kita kan salafus soleh. Apa makna salaf? Orang-orang yang terdahulu yang soleh. Yang Nabi jamin kurun tu. Dia 300 tahun, kurun pertama, kurun kedua, kurun ketiga. Itu manusia yang terbaik yang dijamin oleh baginda Nabi
sallallahu alaihi wasallam. Selepas pada zaman tu, ada juga ulama buat pandangan begini. Ada ulama kata, ada yang kata 300 tahun. Ni majoriti lah. Ada juga ulama kata 500 tahun ke zaman Nabi. Ini yang zaman yang terbaik. Selepas itu, dinamakan khalaf. Ya, khalaf. Kha, lam, fa. Khalaf. Selalu kita eja khalaf. Sebenarnya khalaf. Dan salaf ni, bahkan orang yang hidup pada zaman itu, dia bukan mazhab. Dia ada tempoh masa yang terbaik. Sebab ada selalu orang kata mazhab salaf. Kalau menurut Syekh Dr. Muhammad Said Ramadan Al-Buti, dia ada satu kitab dia tulis. Ya? Dia tulis, salaf ni, la mazhab islami, dia bukan satu mazhab dalam Islam, tapi dia adalah zamanun mubarakah, zaman yang berkat. Jadi orang yang hidup pada zaman tu orang-orang yang sangat baik, sangat soleh, sangat berkat. Nah, jadi ni kita baca di sini. Maka fasalafu, adapun salaf menegaskan bahawa qalu, mereka berkata, iman adalah huwa i'tiqadu bil qalbi wa nutqu bil lisani wa amalu bil arkani. Keyakinan dengan hati. Apa makna iman? I'tiqad bil qalbi, yakin dengan hati. Wa nutqu bil lisan, dan melafazkan dengan lisan. Wa amalu bil arkan, dan beramal dengan anggota. Ini yang saya cakap tadi lah, iman ni 3 tu. Wa aradu bizalika annal a'mala syartun fi kamalihi. Maka beliau mengatakan yang mereka maksudkan dengan perkataan amal dengan anggota adalah amal dengan anggota itu adalah syarat kesempurnaan iman. Yang tadi jugalah, ni saja saya baca ni, dia panggil apa? Kata-kata ulama daripada Imam Ibn Hajar Asqalani. Imam Ibn Hajar ni, dia pengarang kitab Fathul Bari. Pernah dengar kitab hadis Fathul Bari? Kitab Fathul Bari itu, dia syarah kepada huraian hadis-hadis Imam Bukhari. Dia ambil masa 25 tahun tulis kitab tu. Dia hurai, dia syarah. Kan kita selalu dengar hadis Imam Bukhari, hadis sahih Imam Bukhari. Inilah Imam Ibn Hajar ni, dia hurai. Saya tak ingat berapa jilid, dia ambil masa 25 tahun. Maknanya contohlah, saya pun tak ingat sangat. Contoh kalau dia karang umur dia 40, umur 65 baru selesai. Itu orang zaman dulu mengarang kitab. Apa maksud? Banyaknya ilmu dalam dada dia. Untuk apa? Untuk dia hurai tu. Luahkan, curahkan ilmu dalam bentuk penulisan. Dia ni hafal 300,000 hadis. Ni. Kita ni, wallahu alam. Samalah kita. Kita kan, samalah saya pun. Okeylah, habislah tajuk tu. Baik, kita masuk bab yang kedua. Ada soalan sebelum tu, kalau ada. Ada soalan? Ada. Zaman Nabi dulu kan ada Yahudi. Zaman Nabi dulu ada macam-macam lah. Ada musyrik. Samalah, ada. Cumanya orang Islam pada zaman itu, itulah yang terbaik. Tak akan ada lagi orang Islam sampai ke akhir zaman tu yang terbaik seumpama. Sebab apa? Itu jaminan baginda Nabi. Khairul quruni qarni. Sebaik-baik kurun manusia, kurun aku. Maknanya Nabi ada sahabat-sahabat Nabi masih ada. Sumayalunahum. Kemudian kurun selepas itu. Nabi dah tak ada, sahabat Nabi masih ada. Kemudian kurun selepas itu, sahabat Nabi tak ada. Orang yang sempat dengan sahabat Nabi masih ada. Itu disebut tabi'in. Kalau tabi' seorang, tabi'in ramai. Selepas itulah tidak ada lagi lah. Tidak ada lagi tu maknanya tidak ada lagi seumpama begitu ramai pada kurun itu. Adakah lepas tu ada orang baik? Ada, tapi tak seramai itulah. Bahkan mereka ni orang panggil apa? Disebut khalaf. Tapi kita ni apa? Kita ni khalaf lah. Orang yang terkemudian. Bahasa mudahnya. Salaf, orang yang terdahulu. Khalaf, orang terkemudian. Sebab tu kita ni
Macam mana kita ni orang yang terkemudian lah. Tapi ada pihak-pihak tertentu dia kata saya ni salafi ustaz. Saya nisbahkan diri dia kepada orang dahulu. Ya dahulu-dahulu lah, sekarang-sekarang lah. Cuma kita ni ikut orang dulu lah. Siapa dia dulu? Ulama, kemudian sahabat Nabi, kemudian Nabi. Maka hidup ni kalau kita nak berjaya kita kena tengok ke mana ya? Tengok ke depan ke belakang? Tengok ke belakang. Kalau kita nak berjaya, ambil pengajaran, ambil ilmu, ambil iktibar, ambil segala-gala daripada orang belakang. Tapi kita sedang menuju ke depan. Macam mana kita nak berjalan ke depan kalau kita tidak mengambil pengajaran daripada orang yang terdahulu? Tapi berjalan memang ke depan. Kita makin meninggalkan dunia. Bukan meninggal dunia tau. Meninggalkan dunia. Maka kita ke depan. Tapi macam mana nak berjalan ke depan? Nabi dah ajar kita. Macam kita lah nak berkeluarga. Berkeluarga tu ke depan. Tapi kita dah lah duduk dalam sebuah keluarga, mak ayah kita yang mengajar kita untuk hidup berkeluarga. Saya tak pakai mak ayah saya ustaz. Saya buat, ada orang macam, ada satu, Nabi cerita habis masa. Ada satu tu saya pergi ke satu rumah mengajar. Alhamdulillah bagus, keluarga dia bagus. Anak-anak pun alhamdulillah ada engineer, ada lawyer. Itulah. Ada satu tu saya cakap gini. Ni siapa dia ni? Okey. Itu siapa tu? Itu cucu anak kawan ni. Saya kata gini, didik cucu tu macam mak awak tu didik. Mereka ni muda-muda lagi kan. Macam adik-adik saya kata, kalau awak nak anak-anak awak ni supaya jadi macam awak, bagus, didik anak awak ni supaya macam mak awak, ayah awak didik. Saya tak nak ustaz. Ya, saya ada cara saya sendiri. Dia jawab macam tu. Kan lawyer kan? Saya tak nak ikut didikan mak ayah saya didik saya. Saya ada cara saya sendiri. Tengok. Tengoklah. Jadi apa? Macam anak kita zaman sekarang lah. Kita dengan mak kita dah lain. Mak kita dulu dah celik je. Kita pun sudah. Biru paha jawab dia. Kalau tak buat apa-apa. Kan mak kita zaman dulu. Zaman sekarang ni, kalau kita tercelik ke anak kita, terkeluar biji mata pun dia tak lari. Yalah masing-masing ada anak, tahu kan? Kan tengok dulu, mak kita apa yang dia salah satu dia marah. Kalau ada orang datang kan, orang datang, kita pun kita dulu, dia pun tengok. Tapi memang mula-mula kita tak faham. Balik, biru pohon. Tetamu dah balik, biru lah pohon. Sekali tu je. Lepas tu dia celik pula kan. Oh, tak ada dah. Bukan, tak pergi dah. Tak pergi, awal-awal pun tak pergi dah. Anak zaman sekarang, dia, oh betul mak, mak betul. Makcik, macam tu lah. Dia hurai yang makcik tu bercakap. Betul. Allah Rabbi. Tapi mak dia tak larang. Contoh kita pergi rumah dia kan. Kita nak sembang ayah dia. Sembang anak dia lagi banyak. Tidak kata, ni urusan orang tua. Itulah dunia yang ada. Setakat tu dulu lah. Tak ada soalan dah. Silakan. Silakan. Ya. Dia macam kadang-kadang kita jadi persoalan kan. Persoalan contoh, orang yang tak solat, tak sempurna iman dia. Kemudian orang yang solat pula masuk neraka. Dia keadaan begini. Pertama tajuk dia ialah bab berkaitan dengan kesempurnaan iman. Iman yang sempurna, iman yang tadi saya ulang balik. Yang sempurna yang ada 3 tadi. Pertama, dia ikrar dengan lisan. Yang ketiga, dia benarkan dalam hati. Yang keempat, dia melaksanakan segala tuntutan-tuntutan iman. Salah satunya apa? Solat, puasa dan sebagainya. Tapi kalau dia tak solat tu sebab apa dia tak solat? Kadang-kadang dia jahil. Ataupun dia malas. Ataupun dia sibuk. Tapi dia tetap tak beriman dengan Allah. Ya. Dia nafi tak hukum solat tu wajib? Tak, dia tak nafi. Kalau kita tanya, you tahu tak solat tu wajib? Ya, saya tahu.
Habis kenapa tak solat juga? I sibuk ah. Tak apa, lepas ni I solat lah. Jadi maknanya dia masih beriman. Kalau kita tanya dia, kalau nak tahu tanya dia, you ni betul ke you beriman pada Allah? Mana ada, mesti I beriman. Dia pun dah mula nak marah. Kalau nak tahu, I rasa you ni dah tak ada iman lah. You jangan cakap begitu, I beriman lah. Habis yang tak solat tu, iyalah I sibuk lah. Takkan you tak faham, I sibuk. Itu tu maknanya tak sempurna iman dia. Dia beriman. Ada pun yang tadi, dia solat, tapi dia lalai. Dia solat, ataupun dia tunjuk-tunjuk ke orang. Yang tu, dia akan, kenapa? Dia sudah mempermain-mainkan. Dia sudah menduakan keikhlasan dia. Kata usolli fardul maghrib lillah. Ya ke lillah? Mulut cakap lain, hati cakap lain. Mulut kata Allah, hati nak tunjuk kat orang. Yang ni Allah marah. Jadi dari segi tahap kemurkaan itu, Allah murka. Kenapa? Kerana dia mensyirikkan Allah. Syirik apa? Syirik kecil. Apa makna syirik kecil? Melaksanakan ibadah untuk selain Allah. Ini lagi bahaya. Lagi bahaya daripada dia langsung tak ibadah, kemudian ni jangan salah faham ni. Maknanya dia tak solat walaupun berdosa besar. Dosa. Itu cerita bab dosa pula. Yang ni kita cerita bab iman. Jadi dia masih beriman. Cuma iman dia lemah. Sangat-sangat lemah. Iman dia sangat-sangat tak sempurna. Tapi ada pun yang seorang lagi, dia solat. Tapi bukan untuk Allah. Itu lagi bahaya. Sebab ada unsur syirik di situ. Dia solat, tapi dia lalai daripada Allah. Hati dia ni macam-macam. Itu Allah murka pada dia. Yang tadi Allah murka juga. Cuma dosa juga. Dosa besar. Kalau dia mati tak sempat taubat, masuk neraka juga. Neraka apa? Neraka sakar. Yang tadi neraka wil. Dua-dua neraka sebenarnya. Contoh ayat Quran. Ma salakakum fi sakar. Apa yang menyebabkan kamu dihumban dalam neraka sakar? Lam nakun minal musallin. Sebab kami tak solat. Jangan bukan main-main. Kita cerita, macam tu je Ustaz. Tak sempurna je iman dia. Memang tak sempurna iman dia. Tapi apa? Neraka juga. Jadi dua-dua tu neraka. Okey, insyaAllah ya. Soalan. Dia salah satu orang perempuan ni lebih afdal solat di rumah untuk mengelak daripada fitnah. Untuk elak daripada fitnah. Sebab orang perempuan ni dia banyak terdedah kepada fitnah. Macam perempuan keluar ya. Tua-tua pun jangan main, ada orang tengok. Dia bukan masalah tua atau muda. Dia ada sebaya dengan perempuan kan. Yang itulah yang minat kat perempuan. Tak ada selingan sikit ya. Jadi kalau selamat daripada dia begini. Orang perempuan kan lemah pada fizikal dia. Orang perempuan ni fizikal dia lemah nak banding fizikal orang lelaki. Tapi jiwa dia kuat daripada orang lelaki. Tambah-tambah orang perempuan ni kuat dalam menanggung kesakitan. Sama ada sakit tu pada jasad atau sakit tu pada hati. Yeah. Tapi lemah pada fizikal. Jadi kalau dia keluar, tak ada mahram contohnya, dia terdedah pada bahaya. Jadi keselamatan dia. Yang kedua, dia terdedah pada fitnah. Fitnah tadilah. Dia takut apa? Takut orang tengok, berkenan. Contoh pakcik tu tengok akak contohnya kan. Contoh ni. Dia tengok. Dia pun angkat takbir lah. Allahu Akbar. Dia terbayang-bayang wajah akak. Maka itu terfitnah pada diri dia. Dia pun mulalah tanya-tanya. Nombor telefon ada? Mulalah tu. Itu dah untuk selamat daripada fitnah. Dia Islam ni kan. Islam ni salah satu daripada yang paling dijaga oleh Islam adalah fitnah. Sama ada fitnah orang atau kita terfitnah. Sebab tu jangan buat sesuatu yang mengundang fitnah daripada orang. Tak boleh. Jadi bila nak keluar rumah, orang perempuan biasa terdedah. Lepas tu pakaian perempuan kan. Pakaian perempuan. Macam ni lah pakaian.
Jangan pakaian yang ketat-ketat, yang menjuluk mata. Itu dia mengundang fitnah. Itu yang menjadi haram. Apa lagi? Yang bunga-bunga ataupun pakai wangi-wangi kan. Wangi-wangi lalu kot lelaki. Itu hukumnya haram tu. Kan ada adik-adik kita yang muda-muda perempuan tu kan. Yang peringkat adik-adik kita lah, kita ni dah berumur, tapi kita kata dia jual nama apa? Perfume ke apa tu. Lepas tu dia test kat lelaki, lalu ikut lelaki pun cium. Haram hukum dia. Ya. Jadi kalau perempuan nak lalu ikut lelaki, boleh pakai perfume yang busuk-busuk sikit tu. Biar lelaki tak nak. Itu baru betul. Mengelak fitnah. Contoh ni mana ada macam tu. Begitulah. Pakai pakaian yang tak menjolok mata, lalu-lalu orang tengok tak nampak. Okey tu. Sehingga dikatakan begini, kalau perempuan yang dah kahwin kan, perempuan yang dah kahwin ni yang penonton adik-adik yang muda-muda ni yang dah kahwin, dia kena bersikap sebaliknya dengan lelaki. Kalau lelaki tu bukan mahram dia. Contoh, kalau lelaki ni dia pandai. Dia ayat-ayat pandai. Akak atau dik, saya nak pergi ke sini lah. Mana jalan dia? Padahal dia dah tahu dah jalan pun. Ni kalau saya tak bawa telefon pula. Ni contohnya telefon ni. Dalam ni semua ada jalan. Jalan masuk kubur pun ada. Buat-buat tak tahu jalan. Kan? Jadi kita orang perempuan ajar pada anak perempuan kita, minta maaf tuan, saya tak tahu. Jangan nak tunjuk-tunjuk tahu semua satu dunia. Walaupun memangnya kita ni penunjuk jalan kan. Kita siapa dia? Tourist guide. Tak payah cakap apa-apa. Tapi kalau orang perempuan juga, okey tak apa makcik, tak apa akak, saya tahu jalan ni gini tunjuk. Tapi kalau lelaki tanya, minta maaf saya tak tahu. Bukan. Dia pun tahu. Bukan adik orang sini. Apa tahu pula dia orang sini. Okey ya. Lepas tu kena cakap kasar. Bukan kasar sangat. Adik boleh tanya je. Tak boleh. Saya tak tahu. Tak payah macam tu. Sama juga isteri-isteri orang. Isteri orang yang duduk kat pejabat tu. Kita ni isteri orang. Ya. Duduk kat pejabat. Ada rakan-rakan pejabat. Ayat nak keluar makan lah. Boleh tak you temankan? Tak boleh. I isteri orang. Cakap terang-terang. Sorry, I isteri orang. Kadang-kadang orang lelaki pula tahu dah tu isteri orang. Yang dia pergi ajak tu buat apa? Jagalah maruah suami orang. Kita kan suami juga. Kita ni suami juga. Suami pada orang. Kita dah ajak isteri orang, kenapa? Penyakit apa yang ada dalam diri kita? Tahu dah pula kita isteri orang, ya keluar juga pergi makan dengan suami orang tu, kenapa pula? Di mana maruah nilai harga diri kita? Tu contoh. Tajuk apa pula ni, ceramah apa ni? Ceramah jawab soalan akak tadi. Kenapa orang ada lagi? Dah panjang jawapan ni. Okey, silakan. La haula wala quwwata illa billah. Soalan lain pula. Okey, silakan. Dia bukan penulis, dia perawi hadis yang paling banyak. Ya. Ya, betul. Ya. Baik. Wallahu a'lam. Dia kata Rasulullah meninggal baru dia masuk Islam. Tak. Dia duduk kat Nabi. Wallahu a'lam. Wallahu ataupun akak silap dengar kot. Wallahu a'lam. Yang tu. Kalau dia memeluk Islam selepas daripada Nabi wafat, dia tidak sahabat. Dia tak akan disebut sahabat. Sahabat Nabi ni ialah dia hidup zaman Nabi, dia bertemu dengan Nabi dan dia beriman dengan Nabi.
dan Nabi wafat dia masih beriman kepada Nabi, itu sahabat. Contoh begini, dia hidup zaman Nabi tetapi dia tidak beriman. Dia hidup zaman Nabi, kemudian dia bertemu dengan Nabi. Ya, kerana syarat hidup zaman Nabi ada juga yang tak bertemu dengan Nabi, bukan sahabat. Sayyidina Uwais Al-Qarni. Dia hidup zaman Nabi, Nabi ada, tapi dia tak sempat bertemu dengan Nabi. Tetapi dia beriman dengan Nabi, tapi dia tidak sahabat. Jadi saya ulang balik ya, satu-satu ni. Syarat sahabat Nabi ni, kata ulama, pertama, hidup pada zaman Nabi. Yang kedua, bertemu dengan Nabi. Yang ketiga, dia beriman kepada Nabi semasa Nabi ada tu. Yang mana tu? Yang ketiga. Yang keempat, dia mati dalam keadaan dia beriman dengan Nabi. Dan Nabi dah wafat pun dia masih beriman. Yang tu, sahabat. Kalau contoh begini, dia hidup zaman Nabi, dia tak bertemu dengan Nabi, itu bukan sahabat. Dia hidup zaman Nabi, dia bertemu dengan Nabi, tapi dia tak beriman kepada Nabi. Contoh Abu Jahal. Dia bukan sahabat. Kemudian, dia hidup zaman Nabi, dia bertemu dengan Nabi, dia beriman dengan Nabi. Tapi selepas Nabi wafat, dia kafir balik. Dia murtad. Dia juga bukan sahabat. Maka maknanya sahabat Nabi itu adalah semasa Nabi hidup tu dia dah beriman dan Nabi wafat pun dia beriman. Itulah Sayyidina Abu Hurairah. Betul ya? Nama tu ya? Dan nama dia ialah Abdul Rahman bin Sakhr. Abu Hurairah tu gelar dia. Kerana dia ada seekor anak kucing. Nama Hurairah tu kucing kecil. Hurrah kucing besar. Mak dia, ibu dia. Jadi Nabi yang bagi gelar Hurairah. Dia ni, Abu tu bapa. Hurairah tu ialah kucing kecil. Jadi dia ni dianggap bapa kucing kecil. Sebab dia suka kucing tu. Jadi, kalau kita bagi gelar kepada seseorang dari kalangan kawan-kawan sahabat kita, yang mana gelar itu, dia tak marah, dia suka. Maka itu boleh, harus. Tapi kalau kita bagi gelar pada kawan kita, dia tak suka, dia kata haram hukum dia, sebab dia tak suka. Contoh kita bagi kepada kawan kita ni, kita gelar dia bapa ayam contohnya. Yang tadi bapa kucing kan, ni bapa ayam. Apa khabar bapa ayam, sihat? Contoh, dia marah. Yalah, perkataan tu kan memburukkan dia. Maka haram kalau kita panggil juga dia. Ada orang panggil Pak Tam. Pak Tam tu apa? Sebab dia hitam ke apa? Tak. Bukan. Ada Pak Tam yang putih pun. Tapi kalau sebab kawan kita tu hitam, kita pun panggil Pak Tam, terasa hati dia, itu haram. Tak apa, yang tadi gitulah Kak. Yang setakat saya fahamnya, syarat jadi sahabat itu 4 tadi. Hidup zaman Nabi, bertemu dengan Nabi, beriman dengan Nabi, dan walaupun Nabi wafat, dia tetap beriman sampai akhir hayat dia. Jadi kalau dia dikatakan Nabi wafat baru dia beriman, itu bukan sahabat. Dan macam mana dia ada riwayat hadis? Dia kena. Tapi saya ni bukan mahir dalam bidang hadis. Nanti saya rujuk balik, ada kawan saya tu, Prof tu. Dia pakar bidang hadis, saya sahkan dengan dia lah, insyaAllah. Tapi itulah yang kita belajar. Tapi saya tak betul lah, tak benar. Tapi macam mana dia boleh mengajar gitu ya? Sekarang ni, wallahualam. Habis tajuk situ dulu. Kita ni pukul berapa dah ya? 10-5 minit. Saya 10 suku tu, saya maklumkan pada akak tu, saya kena ada urusan sikit. Ada urusan. Dah nak habis dah pula kan? Tapi sebenarnya bagus juga mengaji, biar rasa sekejap. Dah habis? Alhamdulillah. Ni bila lah nak habis? Tak habis-habis lagi ni. Okey, kita baca sikit bab yang kedua, perbahasan tentang hukum akal. Perbahasan tentang hukum akal. Baik, hukum ni ada 3. Apa makna hukum? Ketetapan, pada bahasa mudahnya lah, pada sudut bahasa. Hukum ketetapan. Contoh, hakim telah menjatuhkan hukuman. Ketetapan, tak ada satu-satu. Baik. Hukum ni, dalam kita hidup ni, ada 3. Ada setengah ulama, dia tambah 1 lagi. Ada 4. Tapi kebiasaannya 3. Baik, saya sebut dulu. Yang pertama, hukum syariat. Hukum syarak.
Ya, hukum syarak. Hidup ni ada syariat. Maka ada hukum syarak. Hukum syarak ada berapa? Ada 5. Lan aja jawab. Tak berapa yakin. Padahal, iyalah tu. Hukum ada 5. Wajib, sunat, haram, makruh, harus. Ni hukum 5 ni. Hukum syarak ni. Kenapa ni wajib? Wajib. Syarak. Okey, yang kedua, hukum akal. Hukum akal. Hukum akal ada 3 yang akan kita belajar nanti. Tapi saya sebut awal-awal lah. Jadi tajuk kita ni. Hukum akal ada 3. Wajib pada akal, mustahil pada akal, harus pada akal. Itu hukum akal. Hukum akal ada 3. Wajib, mustahil, harus. Yang ketiga, hukum adat. Hukum adat. Adat tu ialah sesuatu yang menjadi kebiasaan yang kita lakukan secara berulang-ulang, itulah dia jadinya. Contoh, kita ambil air, kita curah atas tisu ni. Siram tisu ni. Buatlah 10 kali pun, tisu akan basah. Itu adat kebiasaan. Ambil pisau, potong sayur. Dah berapa kali potong sayur? Daripada muda dulu sampai sekarang ni. Putus dah sayur tu. Kan ada satu hari, sayur tu tak putus. Ya? Tu bukan masalah sayur. Masalah pisau ke masalah apa? Contoh. Jarang pisau tak tajam pun. Contoh tu adat kebiasaan. Jadi kita akan belajar ni hukum akal. Jadi hukum ada 3. Hukum syarak, hukum akal, hukum adat. Ada ulama terjemah satu lagi. Sebut satu lagi. Hukum waktu. Hukum waktu. Hukum masa. Ketetapan daripada masa. Masa yang sudah berlalu tak akan kembali lagi. Masa yang akan datang tunggu. Dia tak akan datang kalau tak sampai masa. Okey? Tahu hukum masa. Kita ni ada satu ketetapan tau. Kita tak boleh ikut suka kita. Kalau di waktu pagi, tetap kita kena berada di waktu pagi. Jangan berangan-angan pagi tu jadi petang. Takkan mungkin. Tunggu je petang tu. Ke bangun pagi, dah petang lah. Tu ada, bukan masalah masa. Dia tu ada masalah. Masa tu satu ketetapan tau. Kita ni sebenarnya terikat dengan masa. Tak ada orang terlepas daripada masa. Saya sekarang duduk waktu berapa? Saya tak ada waktu. Ini orang ni tak tahu apa ni. Ni pagi ke petang? Saya tak ada pagi pun, petang pun tak ada. Habis? Sama saja. Ini orang yang dah apa tu? Dah kena bawa ke tempat yang belah-belah Perak tu. Tahu? Kat Tanjung. Tanjung tu. Dia tak kira masa. Lepas tu hidup ni ada ketetapan masa. Ya? Dan jangan menuntut sesuatu yang tak sampai masa. Ya? Nak solat Zuhur pukul 10. Buat apa rajin sangat? Tak jadi. Tunggu masa dia. Boleh contoh tu. Jadi ni ulama-ulama sufi. Ulama-ulama tasawuf, dia kata ada satu lagi hukum waktu. Apa makna ketetapan waktu? Maka hidup ni kadang-kadang jangan gopoh sangat. Ya? Macam perempuan lah. Masa anak-anak lelaki umur berapa? Umur 15. Mak, kahwinkan saya, mak. Kita kata apa? Ubun-ubun pun belum. Kenapa? Belum sampai batu. Tapi boleh je pun. Tapi bagi kita, ya, apatah lagi yang umur 5 tahun tu minta kahwin. Tak sampai waktu, contohnya. Jadi tunggulah. Dan yang menentukan waktu itu Allah. Dan salah satunya ajal. Ajal tu berkait dengan ketentuan waktu. Kalau tak sampai ajal, jangan risau. Nak makan apa? Makan. Nanti kalau saya makan ni mati, tak. Sebelum sampai ajal tak mati. Cuma sakit tanggung sendiri. Pula dah. Gitulah. Sebab tu jangan takut mati. Mati ni takkan mati walau macam mana pun kalau tak sampai ajal. Kalau dah sampai, macam-macam mana pun mati.
Cuma kita ni ikut peraturan lah kan. Sebab kalau tak sampai ajar pun sakit, susah. Pandai-pandailah bawa diri. Tak apa, tak mati. Memang tak mati tapi susahlah sikit. Sebab tu kena ikut masa. Wallahu a'lam. Dah sampai dah masa kita. Kena ikut masa kan tadi kan. Jadi setakat tu dahulu. Tak baca juga tajuk ni. Tak apa, kita baca ke depan nanti ya. Tak tahu? Tak cukup kira ya. Wajib, sunat, haram, makruh, harus. Itu hukum syarak. Tapi kalau guru saya, ingat dulu, saya dah sebut dulu. Guru saya dia kira macam ni. Ni yang saya belajar fiqh lah. Dia kira macam ni. Tengah-tengah ni harus. Mudah nak faham. Tengah-tengah ni harus. Semakin ke kanan, ke kanan saya ya. Semakin ke kanan, sunat. Kanan lagi, wajib. Harus ni, kalau ke kiri saya ni, ke kiri, makruh. Ke kiri lagi, haram. Apa maksud? Harus ni, dia boleh jadi sunat. Dia boleh jadi wajib. Harus juga boleh jadi makruh. Boleh jadi haram. Contoh, makan asalnya harus. Tapi kalau kita makan yang boleh memudaratkan diri kita, haram. Tahu dah makan ni, boleh pengsan. Makan juga pengsan. Maka jangan. Contoh, rokok. Rokok ni, tahu dah. Vape. Baru ni tunjuk dalam, ramai remaja-remaja kita sekarang ni kena, orang panggil apa? Bocor paru-paru dia. Ada tengok dalam TV, dia tunjuk. Umur berapa? Wire masuk sini. Hitam air dalam tu. Dia tak botol, dia kaca tu yang nampak tu. Duk buang air satu botol. Paru-paru dia bocor, keluar air hitam tu. Hasil daripada vape tu. Maknanya benda tu haram. Maknanya kalau haram, jual pun haram. Pendapatannya haram, mengeluarkan lesen untuk itu pun haram. Kerana dia mudarat. Mungkin asalnya harus. Lepas tu ustaz yang ada yang hisap okey juga tu. Maka tengok pada diri dia. Kalau dia rasa okey, baik dia makan terus. Daripada dia hisap. Takat tu dululah tuan-tuan. Itu sekadar. Allah Rabbi. Ya. Hukum adat tadilah. Hukum yang kita lakukan secara berulang-ulang dan natijahnya sama. Eloklah. Hukum adat tu ialah memahamkan kita kepada keadaan. Contohnya adat kebiasaan, kalau kita contohnya apa? Kebiasaannya kita minum air ni, biasanya hilang dahaga. 10 kali pun hilang dahaga. Kebiasaannya. Bukan kemestian. Kebiasaan. Bukan kemestian. Mesti begini-begini. Tak. Sebab apa? Ada juga pisau yang tak boleh memotong. Mana dalil? Dalilnya ialah Nabi Ibrahim, dia potong leher anak dia nak sembelih tu, tak putus. Nabi Ibrahim juga dibakar dalam api, tapi tak terbakar. Tapi kebiasaannya api itu membakar, tu dia panggil hukum adat. Kebiasaannya, dia terbakar. Kau nak tahu? Cuba. Yo ke ustaz? Kalau nak tahu, cuba. Cuba letak ni, kat lilin tu. Terbakar. Tapi ada tak terbakar? Ada. Nabi Ibrahim tu. Begitulah. Tapi kebiasaannya. Itu hukum adat. Wallahu a'lam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allah marzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allah marzuqna futuhal arifin. Ya fatahu ya alim, ya fatahu ya alim, ya fatahu ya alim. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah minna wa minkum ya karim.